Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis Barisan Panel Hakim yang saya hormati, Dif-Dif kehormat, para guru, seterusnya hadirin yang saya muliakan. Dahulu peperangan berlaku di medan tempur. Hari ini peperangan berlaku di hujung jari. Hanya dengan satu sentuhan pada skrin telefon, berita boleh tersebar kepada seluruh negara. Hanya dengan satu hantaran, masyarakat boleh bersatu dan berpecah. Persoalannya, apakah benteng yang mampu melindungi Malaysia daripada ancaman perpecahan dalam era digital ini? Jawapannya bukanlah kecanggihan teknologi, bukan juga kemajuan ekonomi. Jawapannya ialah penghayatan terhadap rukun negara, khususnya prinsip keluhuran perkembangan. Hadirin yang dihormati, Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara. Ia menjadi asas kepada pentadbiran negara, menjamin hak rakyat, memelihara institusi raja, berperkembangan dan memastikan setiap rakyat hidup dalam suasana aman serta harmoni. Namun cabaran hari ini bukan lagi penjajahan kuasa asing. Cabaran kita ialah penjajahan maklumat. Setiap hari kita berdepan dengan berita palsu, fitnah, video yang dimanipulasi, akun palsu dan anjuran kebencian. Ada yang berkongsi tanpa menyemak dan ada yang menghukum tanpa mematuhi, malah ada yang sanggup menghina individu atau institusi negara demi meraih perhatian. Jika keadaan ini berterusan, apa yang akan berlaku? Kepercayaan akan musnah, perpaduan akan retak dan akhirnya keamanan negara akan tergugat. Sidang hadirin sekalian, di sinilah pentingnya kita menghayati kelima-lima prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan mendidik kita supaya sentiasa berpegang kepada nilai keberanian dan kejujuran. Agama mengajar kita bahawa menyebar fitnah, menipu dan mengaibkan orang lain ialah perbuatan yang salah. Jika setiap rakyat menghayati prinsip ini, ruang digital akan menjadi lebih beretika dan beradab. Kesetiaan kepada raja dan negara pula mengingatkan kita bahawa kecintaan terhadap negara bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang. Pada bulan Ogos, kesetiaan sebenarnya ialah mempertahankan keharmonian negara, menjaga nama baik Malaysia dan tidak menjadi penyebaran kebencian yang boleh merosakkan perpaduan. Prinsip keluhuran perlembagaan menuntut kita menghormati perlembagaan sebagai asas kehidupan bernegara. Setiap hak datang bersama tanggungjawab. Kebebasan bersuara bukan bererti kebebasan menghina. Kebebasan berkongsi maklumat bukan lesen untuk menyebarkan berita palsu. Sebaliknya, setiap tindakan kita mestilah berpaksikan undang-undang dan nilaian kemanusiaan. Prinsip kedaulatan undang-undang pula memastikan bahawa setiap individu bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Semua ada di dalam nyata atau alam maya. Setiap tindakan mempunyai implikasi. Oleh itu, kita perlu menggunakan media sosial secara
berhikmah dan sentiasa mematuhi undang-undang negara. Akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan menjadi benteng kepada keharmonian masyarakat. Dalam dunia yang semakin panas, adab tidak boleh mempinggirkan kata-kata yang sopan mampu menyatukan masyarakat, manakala kata-kata yang kasar boleh mempecah belahkan sebuah negara. Hadirin yang saya hormati, sebagai penerusi muda, generasi muda, kita tidak mampu mengawal semua kandungan di media sosial. Namun kita mampu mengawal diri sendiri. Kitalah generasi yang perlu berani berkata tidak kepada fitnah. Kitalah generasi yang perlu memilih fakta berbanding sensasi. Kitalah generasi yang perlu menjadi perpaduan sebagai keutamaan, bukannya perpecahan. Mari kita menjadi rakyat yang berfikir sebelum berkongsi, menyemak sebelum mempercayai dan menghormati sebelum mengkritik. Itulah ciri masyarakat yang benar-benar menghayati rukun negara. Hadirin sekalian, Malaysia bukan dibina oleh satu kaum, satu agama atau satu budaya. Malaysia dibina asas semangat saling menghormati, saling mempercayai dan saling mempertahankan antara satu sama lain. Semangat inilah yang dipeliharai oleh perkembangan persekutuan. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya meninggalkan satu renungan. Jika teknologi menjadi alat yang menghubungkan manusia, maka perkembangan ialah panduan yang memastikan hubungan itu kekal harmoni. Jika media sosial menjadi suara rakyat, maka rukun negara dan hati nurani yang membina suara tersebut agar sentiasa berlandaskan nilai, adab dan tanggungjawab. Marilah kita menjadikan rukun negara sebagai amalan hukum sekadar hafalan. Jadikan keluhuran perlembagaan sebagai benteng perpaduan. Kedaulatan undang-undang sebagai jaminan keadilan. Kesopanan dan kesusilaan sebagai budaya kesetiaan kepada raja dan negara. Sebagai lambang patriotisme serta kepercayaan kepada Tuhan sebagai asas pembentukan insan yang berintegriti. Sesungguhnya dalam era digital yang penuh cabaran, perpaduan ini tidak akan lahir daripada teknologi semata-mata, tetapi daripada rakyat yang memahami perkembangan, menghayati rukun negara dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap tindakan. Sekian, terima kasih.